Stop. Tengah cari rumah dekat Sungai Udang ke? Unit kali ni Cik Em bawakan khas untuk anda yang mencari rumah di sekitar Sungai Udang Melaka. Lokasi ni yang sangat-sangat strategik dan dekat dengan hutan rekreasi tau. Baker's Cottage, Mr. DIY, sekolah, MRSM, surau, masjid pun ada. Banyaklah lagi. Kalau anda nak tahu, tengok video ni sampai habis. Anda rasa rumah impian ke atau tak ya? Kat mana tu Cik Yam? Warga Melaka yang cari rumah area Sungai Udang, tengah bandar Sungai Udang. Kali ni Cik Yam bawa rumah end lot double story. Keluasan tanah 2,561. Rumah ada 4 bilik, 3 bilik air. Best kan? Yang bestnya dekat ruang tanah ni. Nak tanam buah boleh, nak tanam cili boleh. Semua boleh lah. So apa yang you all nak, semua Cik Yam boleh jawab. So jangan lupa, macam biasa, Roger Cik Yam tekan link di bio Cik Yam. Jom Cik Yam bawa ke next destinasi. Bye. Unit kali ni merupakan unit end lot double story terrace tau. Ada 4 bilik dan 3 bilik air. Land area dia 2,561 square feet. Build up dia pula 1,760 square feet. Ciam, saya bukan nan bumi, boleh ke? Jangan risau sebab unit ni berstatus freehold non bumi. So anda boleh je kalau nak beli rumah ni. Antara kemudahan yang dekat dengan taman ni ialah Surau Al-Munawwarah 2 minit, Baker's Cottage 4 minit, Mr. DIY 5 minit, SK Camp Terendak 2 7 minit, SMK Sungai Udang pun 7 minit, MRSM Terendak 7 minit juga. Nak healing-healing, hutan rekreasi Sungai Udang pun ada 8 minit je. Masjid Sultan Muhammad V pun 8 minit tau. Nak beli barang, Aircon Safe Sungai Udang pun ada 10 minit je. Macam apa yang anda nampak, bilik master bedroom dia pun boleh letak 2 katil. Besar kan? Siap ada balkoni lagi. Dekat bilik ni pula anda boleh buat tempat study ataupun bilik tidur. Bilik air pun besar tau, siap boleh letak washing machine lagi. Bilik dia besar tau, boleh letak katil single dan katil queen dalam satu bilik yang sama. Bunga mawar, bunga ros, kalau berminat kontak Cik Yam terus.